Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYEN ya. Sedikit sama ditercah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura semua, mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah. Kalau tak sihat tu janganlah nak bertangguh-tangguh, pergilah jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So beberapa hari ni memang tak buat konten. Mak masak tapi mak tak buat konten. Beberapa hari ni sersema, sedikit batuk. Kerja tetap kerja, tapi balik kerja tu macam tak terdaya, terlarat. Jom masak simple-simple. So hari ni pun tak masak, makan kat luar. So mak nak pergi, tadi dah pergi beli belanja barang-barang dapur. Kemudian beli sedikit barang-barang kebun. Jom kita tengok apa yang mak beli. Nak tengok tak? Nak tengok ke tidak? Jom kita layan. Mak ni beli apa? Nampak tak? Kita beli sandal. Kasut crop. Ni nampak ni. Mak beli kasut ni. Kasut ni kita beli dia. Harga dia sekarang ni, kita tengok harga dia berapa. RM24. 80 sen ya. Kasut ni. Nak pakai. Kemudian kita beli untuk, ni apa namanya? Hand glove. Ni hand glove ni. Mak beli 3. Ni untuk masuk kebun nenas kena pakai ni. Otak kau berduri-duri nanti ya. Ni. Mak beli 3 ni. Hand glove. Kemudian ni. Sarung tangan ni. Sarung tangan ni cap kuda. Ni pun untuk kerja kebun lah. Ni. Terus beli satu bundle ni. Yang tebal ni. Dia ada cap kuda cap kuda. Nampak ni cap kuda. Dia tulis dia special quality lah. Dia lah kot. Harga dia tadi berapa dah. Kemudian kita beli seluar untuk kerja kebun ni yang kocik banyak ni. Shanghai punya seluar ni. Satu seluar ni pun dah 47 dekat RM50. Beli 2 pasang. Bukan mak punya lah. Orang yang bekerja tu lah. Kemudian kita beli juga lagi satu ni kasut boot ni. Safety. Kasut safety ni. Ni. Yang separuh ni. Yang pendek. Nak kau mak buka? Sekejap. Saya buka lah. Malah nak buka. Ni yang kasut safety ni. Ni. Nampak kan? Yang pendek punya. Yang pendek. Mak beli. Harga ni semua dah 100. Dekat 200. Kau bayangkan. Ni dah dekat 200. Belum campur lagi barang-barang dapur mak beli. Beli beras, beli bawang. Jom kita tengok. Jom. Layan kita buka ni. Kita buka plastik bag ni. Apa yang mak beli. Kita berbelanja tadi ya. Macam mana nak buka plastik ni? Diikat mampus ke? Tak. Kenapalah dicampur dengan biskut mak ni? Sabun basuh baju. Sabun basuh baju 2 pack. Mak beli. Kemudian roti. Kalau Cina panggil ni wang-wang. Biskut beras. Kemudian mak beli juga ni biskut apa ni, cracker ni. Kita beli uncang teh, gula pasir 2 kilo. 2 pasir 2 kilo ya, yang mak belanjalah. Gula pasir ada 2 kilo. Kucing mak ni dah kenapa pula? Sekejap. Mak turunkan dulu sabun. Yang lain apa lagi? Ni ada tapaukan nasi tadi. Aduh. Kita nak tunjuk. Sabun basuh pinggan dah mak gunakan. Ni. Okey. Mak juga ni span yang keras ni untuk cuci bilik air. Nak menggosok bilik air ni pakai ni lagi mudah. Mak suka yang ni. Mak kacang ni mak nak makan. Kemudian mak beli kunyit basah. Kunyit basah. Kemudian mak beli juga
kentang. Satu pack ni RM4. Tak kisahlah, kentang dia banyak jenis. Kadang-kadang ada kena yang keras, lambat empuk. Mak tak tahulah kentang dia banyak jenis ya. Tapi mak tak tahu ni kentang daripada mana ni. Dia ada tulis ke? Dia tak tulis daripada mana lah kentang ni. Malaysia ke, import ke, mak tak tahulah. Tapi kadang-kadang ada juga kentang yang kita empuk tu sampai ke sudah tak empuk-empuk. Allah, bateri mak dah lemah. Ya Allah, sabar je ya. Kita kena buat cepat ni. Kemudian ni bawang. Bawang ni pun macam-macam jenis ada. Ada bawang India. Lantak kau lah. Mak yang beli tak kisah. Ada bawang Cina lah, bawang apa benda Holland lah, bawang segala. Yang penting dia berambang. Tak kisahlah, janji dia bawang. Boleh pakai. Kemudian ni bawang besar. Harga dah berapa kau tahu tak? Semua sekali ni. Dah cecah dekat berapa dah? 100 lebih dekat 200. Tapi ada mai kasih. Gunakan mai kasih. So ada balance lagi dekat 170 lagi mai kasih. Yang bayar tadi hanya RM22.5 kalau tak silap. Kacang tu tak ada dalam senarai. Kacang ni tak ada dalam senarai. Apa lagi ni tak ada senarai tadi? Mak tengok. Adalah 2-3 barang tak ada dalam senarai. Biskut wang-wang tu tak ada rasanya. Tu yang kena bayar. Lebih gunakan mai kasih. Jam tu lah bateri dah nak habis. Bateri dah semput. Tengok muka mak ni. Bateri dah semput. Mak nak pergi cas dulu kan kita sambung. Ni kasut barunya. Sandal baru. Nampak ni sandal baru. Oh, nampak? Berkilat lagi. Nampak? So, mak kata tak boleh nak berlama-lama lah. Sampai di sini sajalah konten mak ya. Kan? Tak perlu nak panjang-panjang. Ada kerja lain mak nak buat. Okay, sampai di sini saja konten mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan ekspektasi si pribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu insyaAllah. Bahagia yang akan mengiringi. Like, share dan komen. Baru nak bergabung, silakan. Please welcome to my channel. Hujan dekat luar tu, renyai-renyai lah. Tadi lebat, kejap renyai, sekejap lebat, kejap renyai, sedap tidur ya. Okey, jaga diri. Hiasi pribadi. Kurangkan kontroversi, tegak ekspektasi. Berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Kan? Dengan sakit hati ni, Astro buat perangai. Bayar bagi nak gerak. Tapi channel tak ada. Macam mana? Meluat. Okay, bye.